Assalamualaikum. So, hari ni video ke apa ada. Okay, so ini punya video. Hari ni Iqbal nak cerita sikit. Lepas tu kita makan nasi air geprek dengan lepas tu air teh kuih gula. So hari ni punya video. Hari ni Iqbal nak buat video iaitu Iqbal cerita lah kenapa Iqbal berpindah daripada Tondok Kuantan ke Kuantan Baru. So maka kita cerita sikit. Air geprek macam biasa, tapi ni air goreng KFC macam tu. Air dalam dia macam tu dia. So ni sambal dia, tapi mak saya kata manis. Nanti kita cerita sikit. Ini baru nak pasal tu ni ya. Senang aku ni. Pasal kan sebab pakai kamera jauh, patut orang tak nampak tu saya. Ya, nampak di mana? Dahlia biasa ya. Ni beli ni bukan air geprek crispy tu bukan. Dapat lagi. Nama dia tak tahu ni. Boleh lah, tunjuk betul. Baik, baca kita lah. Cari bapa nak pilih bapa pindah. Kalau pindah lupa. Kau tahu kan, kita tolok tu dia mostly Iqbal nak buat video semua yang bandar. Kadang-kadang nak promote kedai baru kan, tapi tak ada buat. Kenapa? Tapi bila saya nak shooting satu video dah apa sendiri, penat lah. Bila macam itu. Tapi bila saya nak shooting satu video dah apa sendiri, agak penat. Main semua. Orang tak ada apa. Lalu tak ada buat apa ya. Kosong air ni. Kenapa? Tolok tu dia nak shooting. Benda akademi yang saya nak tak. Cuti yang salah. Bila nak buat video, banyaklah ganggu ya. Kita enak. Kalau kita tengah hari apa sakit, bawa. Tunggu masa. Lepas tak ada. Dulu kat Malaysia masa sebentar kat Malaysia ada macam sebentar ya, macam 5 jam. Lepas tu saya macam telefon tu, remote ni aku boleh makan. Kita tolak tu belajar. Betul tu. Lepas lah bawa boleh makan. Lepas tu kalau nampak buat shooting apa, makan yang petang, makan yang tengah hari. Pagi tak ada, pagi jarang. Kenapa? Sebab tak tahu.
Aku tak boleh tahu kenapa. Ayo sama je. Buat diri. Dia macam bila nak buat video tu tak lembut. Kali kata orang lepas hari. Hari kalau korang tengok Maggi hari tu pun Alhamdulillah sangat baik. 321 baik mantap. Tapi bagi banding yang penat bila saya tak penat. Kenapa? Saya tak huru hara. Itu tanda ni tanda. Bila saya rasa tak satu bahagian ni, satu meja, nampak Maggi apa semua payah. Mau tengoklah video sebelum ni saya mana. Tu entah saya tak dengan meja. Dulu kat Kelantan, saya letak macam tu siap buat video, tak ada apa. Macam itu meja belajar. Meja sampai sekarang dengar lah yang kata apa. Satu kedua saya tak berapa ingat. Tapi zaman kata satu saya dapat. Meja sekolah, meja belajar. Dan itulah saya buat tempat cuti, tempat ni apa semua saya buat. Tapi nak bawa balik tak boleh je. Sebab apa? Sebab satu panjang, hari satu dia kayu. Macam dan apabila saya nak shooting, bagi equipment atas dekat PU, tak ada apa semua banyak. So iba kena alih. Bila iba alih, nak nak apa tu, nak letak semula penat. Dan itu iba shooting tu hari Jumaat. Mungkin habis malam Jumaat lah, Jumaat. Mau pula pagi. Jadi sangat penat. Bila nak buat video, tak setegak mana kalau nak buat video. Apa? Shooting pakai telefon, letak second camera, sekejap habis. Lepas tu nak bagi panas, letak kipas depan. Itu je mudah. Itu je. Kalau saya tak layan dah, tak baik. Lepas tu satu lagi, bila shooting mukbang, banyak benda. Lah, kotor kecil-kecil tu. Kalau kat Malaysia sikit lah, kalau kat Indo banyak. Saya kat Tolok, lagi banyak. Tak tidur susah. Lepas tu malam lagi susah shooting. Bila buat video ni Gaya internet habis, itu masalah. Internet habis. Bila nak shooting, jadi payah. Lepas tu kalau korang tengok video apa tu makanan pelik tu yang iba apa ni banyak apa tu berdapur tu macam sepak. Itulah time tu iba buat video tu tak ada internet, habis internet. Pukul 8 sampai pukul 10 tak habis internet. Pukul 9.12 baru boleh tidur. Gitu. Tapi tahun ni saya dah pakai internet sendiri, alhamdulillah sangat terbaik. Walaupun tahun ni pun saya tak edit video, tahun ni pun saya tak buat video tau. Semalam saya tak buat sebab hujan. Sekarang ni boleh buat sebab keadaan ni pun baru lepas hujan. Habislah. Padahal dia lah. Itu sangat penat. Seterusnya adalah berkewangan. Bila Iqbal nak beli satu benda tu, macam makanan apa semua, nak buat mukbang lah, apa tu nak buat review lah makanan apa semua, susah. Sebab Iqbal tak ada duit nak beli makanan tersebut. Kasih duit piti. Minta dengan mak, minta mak. Iqbal nak beli bakso tu, macam kalau tengok bakso mie apa semua tu, semuanya beli. Tak ada Iqbal pakai duit sendiri, semuanya beli pakai duit mak ayah. Tapi kalau di Pekanbaru, Iqbal dah kerja, Iqbal pakai duit sendiri, Iqbal beli sendiri. Internet kabel semua Iqbal. Kenapa? Satu lagi, bila saya nak buat video, saya nak buat video kat luar agak susah. Kenapa? Orang nampak. Memang kawan nak macam dah biasa je orang nampak, biasa je. Memang kawan nak buat macam biasa. Tapi bila buat video agak memalukan bila
Bila orang sebelum nampak, okay, apa you buat video kau apa ni? Dia gitu. Kejap psycho Nathan ni. Dia gitu. Itulah. Dia tak faham apa susah kita selama ni. Gitu. Sebab tu dulu kat tolok tu sangat susah. Nak beli internet ke apa semua susah. Dua tangga tu ni apa semua. Akhirnya habis duit. Habis pun RM20,000. 20, 30. Jadi penat. Satu lagi, kewangan paling terjejas. Bila saya duduk tolok sangat susah. Bapa, benda yang saya nak selama ni, cari ke apa semua tak dapat. Bapa, duit tak ada. Dulu saya macam oi, bestnya ada duit apa semua. Ada duit sendiri lah. Bila bazir, dia jadi macam duit tu semakin kurang. Bila saya buat shooting hari-hari, benda tu saya macam dalam hati saya cakap sendiri, dalam hati saya jujur, dia macam tak mendadak sangat. Dia macam dia biasa buat video, duit tak ada. Tapi bila saya buat video tu, memang kawan nampak semua macam fake. Kenapa? Sebab semua video aku semua aku fake. Apa? Sebab aku video semua yang tak gembira kan. Depan korang je saya boleh gembira. Depan korang. Depan korang saya boleh gembira. Di belakang tidak. Kenapa? Sebab PT. Kau bikin tinggi. Orang ada contoh lah. Orang ada duit RM10,000 ni contoh. Orang ada duit RM10,000. Orang nak beli makanan satu ni susah. Bila korang nak beli minuman tu satu cup macam ni RM5,000. Korang beli ada RM5,000 lagi korang. Korang nak beli nasi, korang nak beli bakso susah. Beli mie susah. Mie berpuluh-puluh ribu tau. Mie saya tahu satu paket tu bina dalam 12 ke 13,000. Orang ada RM5,000. Korang nak bayar macam mana? Saya tanya korang nak bayar macam mana kalau duit semakin tinggi? Sebab tu adalah kerja dapat duit. Ni tak putus asa payah. Sebab tu hidup kat tolok tu macam hidup tak pernah senang. Hidup penuh dengan stres, penuh dengan tak ada keajaiban. Duduk tolok tu macam orang gila. Makan tak tenang, mandi tak basah. Aduh. Aduh. Dulu ada mood saya nak buat video, saya okey, tak ada masalah. Tapi bila habis buat video, hidup saya ni macam tak pernah tenang. Shooting habis, tidur, tapi bangun semula tak pernah tenang. Tapi kenapa? Kenapa saya tak macam tu? Sebab bila saya nak buat video tu keajaiban, bila saya nak tunjuk kepada orang, agak susah. Kemungkinan satu video tu saya buat tak ada miss. Saya kata 2025 tak ada pernah miss. 2016 saya kata saya tak ada miss. Tapi 2025 saya tersekat bila? Saya pindah ke dekat Pekan baru saya tersekat. Why? Sebab saya dekat tolok tu tak pernah ada dapat duit. Macam ni saya boleh dapat duit sendiri, tak belajar saya sendiri. Saya nak tunjuk tak ni lah, riok sangat. Baik tak boleh tunjuk. Nanti orang komen pula, nah, riok dapat duit lah, saya gitu. Begitu. Duduk tolok kosong. Duit saya boleh dapat kosong. Nak tengok beg duit abang saya tu, nak beli makanan apa, hilang. Tinggal apa? Kap menandak. Ni kalau nak buku macam ni pun bukan senang. Tolok, dekat tolok ni ada, jauh. Sini ada, banyak. So jalan ada. Kalau nak apa, air geprek tu semua. Even first time tu makan air geprek di dekat crispy. First time semua hidup ikut tak pernah makan. Apa lagi?
Ni chicken first time makan tahi baru mula sampai sini. First time baru biasa. Ada ipa prop. Tapi ngomong bahasa Indo, kalau ngomong bahasa Malaysia. Kalau ngomong bahasa Malaysia tak kau faham. Tahu bahasa. Jadi mana kita berhenti. So bila nak beli makanan semua, duit dia habis. Iqbal apa tu, jual lontong apa semua, hari Jumaat je laku, hari-hari tidak laku. Sebab apa? Tak kena. Tahu tak kena beli lah. Macam contoh lontong, lontong nak lipik aku beli je lah. Apa ya, orang itu sampai beli ya. Tengok tu macam koi bodoh. Okay. Macam mana nak ada BT? Orang yang senang kata. Kata Iqbal kata memang senang lah. Aku pernah rasa. Awak memang pernah rasa. Saya pun pernah rasa. Tak ada PT. Habis duit bila? Nama sekolah dulu. Habis kalau boleh lah kata, habis PT ni saya pernah curi duit RM50 tak boleh nama sekolah dulu. Saya pernah curi tau. Dulu lah. Nama sekolah ni tau. Saya pernah curi. Orang yang saya tak berani je saya pernah curi. Dah ke belakang lah. Tapi mak saya tak tahu dah lah. Tapi cerita lama dah. Dah belakang. Dah 4 2000 apa ada ingat lah. 2000 apa 2017 ke 2016 macam tu. Berapa tahun lah lepas dah lama lah. Macam korang juga. Kalau korang dah ada PT, korang nak beli makanan satu benda. Bukan senang. Kalau mak ayah kaya memang lah. Mak ayah kaya boleh lah. Beli tu, beli ni, beli iPad besar-besar kipas, beli besar TV pun. Dia kata, aku ada PT. Itu je. Tegak susah. Nak beli nasi bukun ni pun, senang je. Jadi nak beli, kalau beli sebukun ni, kalau susah lah. Ni, Iqbal bukan nak menghina, tapi ini adalah orang, semua lelaki dan perempuan penat nak makan sebukun ni pun kena kongsi. Ni sebukun ni sebelah kan, contoh ni ada di sebelah, kena kongsi macam tu. Saya pernah tengok. Masa tu, time tu tengah cerita sikit lah. Saya pernah tengok, ni semalam punya, saya pernah tengok ibu dengan anak dia makan nasi sebungkus seorang. Ibu dengan anak dia. Anak dia perempuan dapat lelaki. Tapi Iqbal tak kenal. Iqbal tengok dia tu, saya rasa dia bawa barang botol macam botol-botol gitu, macam kita semula lah gitu lah. Iqbal tengok dia tu makan tu sebelah jual aiskrim nama tapi dulu saya pernah makan, nanti saya review balik. Okay, saya tengok budak perempuan sebelah ni, budak perempuan ni itu dia makan satu bungkus ni contoh, ni nasi bungkus lah contoh, tapi saya dah habiskan makan tadi tu. Kalau ada video dia makan kongsi, saya kamu ambil ini, itu je sebungkus seorang. Sebab tu bukan senang. Nak beli air pun, air semua macam ni pun yang senang. Moja air semua RM2,000 tu. Contoh air semua RM5,000 tak beli okey. Air semua ni kalau tengok percuma. Sebab apa? Air semua ambil pun. Bukan semua minum air kodoh, air teh. Bukan nak. Ayah minum air teh gini pun saya kata dah ada rezeki. Dia sebut macam ni pun rezeki lah saya kata. Sebab boleh duit sendiri, hasil saya kerja. Kerja sikit je lah. Jual tu tak pandai. Maksudnya saya buat stick apa semua tu kau ingat senang. Penat tau. Pukul 9 saya start buat stick. Buat bulan-bulan. Tu kena macam ni. Lepas tu kena buat stick besi. Maksudnya nak berapa jam. Penat. Lepas tu kena mikir pula konten lagi. Konten yang dah berlepas pun saya syuting. Bila syuting tak tahu bila. Tak ada masa.
Saya jujur tak ada masa nak syuting. Penat tau. Syuting satu video, saya tulis satu 2, 3, 4 hari lepas pun saya tak syuting lagi. Itu pun satu video saya syuting lagi. Dia satu je. Saya perlukan buat video. Tapi tak boleh. Tak ada. Bila masa saya nak buat video? Tak ada. Dia tolong, mudah lah saya buat. Sebab saya tak ada kerja, kosong. Kalau hari Jumaat memang tak ada. Hari Jumaat pagi tak adanya. Cuma kalau petang dan malam, tak. Sebab apa? Sebab tak ada kerja. Di sini setiap hari saya kena buat kerja. Dan bila tengah hari, dan bila malam. Kalau besok saya bersyuting. Bila? Kalau saya rajin. Satu je, muncul je besok. Bila syuting pagi, kalau time saya tak ada. Bila syuting tengah hari, tak tahu bila. Bila syuting malam, tanya. Ni tanya tunjuk, payah malah. Tunjuk lampu je lah. So, gitu lah. So, kalau shooting tu bukan senang tau. Penat. Hari korang kena fikir konten setiap hari. Hiburkan korang. Masalahnya saya dah banyak main hiburkan. Tapi untuk naik up di 26, saya nak lagi menghiburkan. Saya nak buat channel saya sendiri. Tapi saya kena fikir channel apa tu saya buat. Makan ke channel apa tak ni. Sebab apa? Sebab kalau ikhbar bercerita, kena view agak rendah. Saya jujur, kena kalau saya bercerita macam ni, saya bercerita macam ni, view agak rendah. Kena saya akan main kotor. Apa saya kecam? Mudah je. Kecam-kecam ni boleh ke Iqbal? Boleh. Kerja yang mana manfaat. Apa yang awak nak kata? Kerja yang mana manfaat. Contoh you buat salah, awak kecam je lah. Awak ke dia. Satu lagi, jangan kecam benda yang tidak manfaat. Kalau awak kecam tidak manfaat, macam mana awak nak settle? Awak kecam-kecam tak manfaat. Awak komen je bahagianya. Dia tu tak bahagia pun. Awak komen macam, ui, buat dia muka pun. Ada. Sebab tu lah, dulu kat Tolok daripada Pekanbaru saya pilih sendiri Dulu Tolok dan Pekanbaru mana lebih sedap? Dulu Tolok pakai. Sebab apa? Sebab satu kalau rumah pilih Tolok lah sebab besar. Tapi kalau duduk tempat yang paling selesa dan cari duit, walaupun kerja saya tak berat. Berat je pagi ke saya berat je. Malam tidak. Sebab tu kalau nak syuting apa semua, kebanyakan saya buat malam. Tak ada tengah hari, tak ada pagi. Sebab tu lah, kalau saya nak syuting sebelum payah kan, hari kalau nak buat challenge apa semua, beli makanan apa semua kat sini. Malu lah tengok tepi-tepi ni tak amal lagi tak. Bila korang berhadapan ramai tu, harap-harap saya nak buat video. Saya buat video tu, saya kena tutup muka dulu. Jangan rekam. Itu betul. Sebab tu lah kalau duduk dekat Tolok, tempat dia macam sepi. Sepi apa? Tak ada orang. Duduk sini ramai, kita boleh tengok cewek-cewek tu. Cewek-cewek ramai tu. Itu senang. Dia Tolok macam apa? Macam rumah tengok. Macam dia jaga. Saya cakap sini macam dia jaga tengok. Gapo? Kedah. Gapo? Rumput. Gapo? Orang tak faham. Duduk sini ada bapak cewek. Nak kena kenal. Gitu je. Tengok dia tak suka. Beza daripada Tolok dengan Pekanbaru. Sebab tu kenapa ibu pindah daripada Tolok ke Pekanbaru sebab ni? Sebab kewangan. Ibu tak boleh nak cerita pasal air pribadi. Itu air. Jadi so ibu cerita situ saja. Kewangan je lah. Kewangan tu paling sakit. Apa? Nak beli makanan satu bungkus ni pun kau ingat senang ke? Tak senang ke? Beli air pun ni pun RM5,000. So awak nak beli ni, awak nak beli hot ni 13K. Okay, kau mana duit?
Aku tengok dia 14K ke apa. Kau nak bayar nak apa? Tak bayar tahu. Dia tahu. Apa nak bayar dengan topi? Jual rumah lah. Rumah kaya. Orang kaya memang. Dia baik duit. Terus orang susah, orang miskin. Ibu bukan mainnya tau. Tapi ni orang ramai banyak kali ni. Usaha dah balik. Ada balik. Gitu. Kau usaha. Usaha. Tapi tak boleh. Tawakal je lah. Tu je mudah basic. Iban nak beli air macam ni pun kena fikir. Habis duit aku nanti. Tu je. Iban nak beli makanan sebelum tu pun kau yang sebenar. Beli 10,000, bayar 5,000 korok tu. Beli 10,000, bayar 5,000. Bayar apa betul? Bayar aku beli makan ni. Itu je. Sebab tu lah duduk Pekanbaru lagi senang kan daripada duduk Tolok. Tolok apa? Duduk makan tidur. Kerja apa tak ada? Iban selama duduk Tolok tak pernah kerja. Iban hanya menipu korang. Iban kata ada kerja, dah ada kerja. Iban selama ni duduk banyak menipu korang. Apatah lagi dia kan kerja. Maksudnya Iban dapat kerja. Alhamdulillah. Tapi untuk layak pre-room nak Iba kawai terbaik. Hari-hari boleh puasa lagi sana. Iba akan shoot order setiap hari tanpa denda. Iba boleh puasa pada Iba ni. Sebab Iba nak asal buka puasa dekat kedai. Iba tak nak asal. Tapi kalau Iba tengok dari bazar Ramadan atau di Kelantan, buka puasa kedai banyak sengsara. Itulah. Tapi pula boleh tengok orang. Kakak fikir daripada itu ni nak promo ni juga. Ayolah. Kejap ke saya nak tunggu. Ni. Ni promo. Chicken roll. InsyaAllah. Tapi tengok dulu lah macam mana. Sebab macam mana guys. Sebab ada promo tu payah guys. Memang kalau macam pokok lah. Hemat lah. Kena tunjuk dengan kedai sekali. Tunjuk lokasi sekali. Kalau main lah kami tak boleh buat lah kan. Macam siap. Ni nak tunjuk kedai-kedai. Lepas tu lokasi mana? Ada orang tanya pun. Lokasi mana bang? Makanan ni macam mana bang? Tunjuk cara dia tu. Susahnya nak rakam. Nak edit pula, nak bagi jauh macam ni, bagi zoom macam tu. Lepas tu nak tulis pula, apa promosi ni, apa semua. Senang ke? Tak senang. Macam tu juga kau buat TikTok, barang-barang apa semua. Kau ingat senang nak tulis tu. Nak kena ingat tu, sejam, 2 jam tau mana itu. Kalau air promo makan tak boleh lah. Boleh lah. Tengok promo barang-barang kalau edit apa semua macam kosmetik apa. Kau yang senang nak promo. Bukan senang. Saya cakap ini bukan senang. Tapi kalau rezeki korang buat tempat itu. Banyak produk. Alhamdulillah. Banyak promosi. Alhamdulillah. Tak payah promosi, tak buat kan. Itu je. Doa je. Doa kepada Allah. Ya Allah, bagi aku rezeki lagi. Itu je. Atau kau pernah jauh. So kalau nak promote apa semua, promote yang lebih baik. Itu saja. Tapi yang halal aja, yang halal. Kalau promote yang haram, petaka tu jawapannya. Promote yang halal dulu, haram buang. Itu pun aku nak ajar ke, aduh. So, apa pun Ibu minta maaf kepada korang semua. Memang saya yang panjang dan Iqbal minta maaf sangat. 2025 tu banyak keburukan Iqbal. Kawan-kawan nak kecau je lah. Kawan nak pukul je lah. Kawan-kawan nak cari Iqbal sampai nak kawan nak pukul, ikut kawan je lah. Saya harap kawan tak pukul Iqbal sudah lah. Hari kita jumpa tu salah, kita berkawan-kawan, kita ambil gambar, salah.
Itu saja. Itu saja itu video kali ini. Ibu pun dah penat, Ibu pun nak settle apa lagi, Ibu pun edit video yang sebenarnya pun Iban dah siap lagi. Ni pun yang korang tengok ni Iban tak edit lagi tau. Ni lepas habis video ni Iban edit tu post. Bukan video ni, video yang lepas. Alright, so itu saja untuk video kali ini. Dan jumpa pada episode. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa pada next video.